Dan pada satu hari nanti tiba-tiba berniaga tu tak maju, tak laku. Jadi pendapatan kita pun akan tersekat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hari ni bersama-sama dengan kita ada Encik Hanif. Encik Hanif ataupun yang saya kenali sebagai Abang Hanif lah. Abang Hanif ni orang yang saya kata sebagai salah seorang mentor saya juga dalam perniagaan dan juga motorsport. Jadi Abang Hanif pun sebagai salah seorang yang ada ambil hibah lah. Ya. Jadi saya nak tanya Abang Hanif lah. Abang Hanif adalah seorang peniaga betul? Betul. Maksudnya bekerja sendirilah. Ya, bekerja sendiri. Pada pandangan Abang Hanif lah, kenapa orang meniaga ni, orang yang bekerja sendiri ni, dia perlu ambil hibah? Pada pandangan peribadi saya lah, orang berniaga ni pendapatan dia tu betul-betul bergantung kepada usaha dan juga hasil daripada perniagaan. Dan perniagaan ni kita tak tahu dia ada turun naik. Jadi kita tak tahu, mungkin hari ni kita berhasil berniaga kita ni maju. Dan pada satu hari nanti tiba-tiba berniaga tu tak maju, tak laku. Jadi pendapatan kita pun akan tersekat situ. Jadi mungkin pada masa maju ni kita rasa bila maju ni kita boleh simpan. Boleh simpan sikit. Tapi bila dah sampai satu masa kita ada masalah, langsung kita tak boleh simpan. Jadi cara yang paling selamat dan praktikal untuk zaman sekarang ni adalah hibah. Sebab hibah tu bila kita masuk je sekali, sebab saya dah masuk dah. Jadi untuk pengalaman saya lah, bila dah kita cara masuk dah sekali ambil hibah ni, kita bayar bulan-bulan, kita ambil berapa tahun kita nak. Jadi kita tak perlu fikir dah. Kalau perniagaan kita pun jadi macam mana pun esok, hibah tu tetap berjalan. Jadi apa pesanan Abang Hanif kepada orang yang macam Abang Hanif, dia berniaga bekerja sendiri. Jadi apa pesanan kepada mereka dalam merancang kewangan? Terutama daripada segi perlindungan. Saya jawab soalan dari sudut apa yang saya telah buat lah. Mana untuk perlindungan tadi, apa yang saya telah buat tu, memang daripada awal saya hanya bersama dengan Prudential BSN Takaful. Daripada awal untuk perlindungan keluarga, mana anak dan isteri itu, saya ambil medical card. Dan medical card pun daripada awal dulu saya ambil dengan Izzat pun sampai hinggalah ke hari ini. Itu yang pertama dari sudut perlindungan. Dan perlindungan kedua untuk keluarga saya ni, saya ambil hibah. Alhamdulillah. Dan nasihat saya lah, bagi mereka yang berniaga sendiri, yang bekerja sendiri, berniaga sendiri, sebab kita bukan makan gaji, bukan ada pendapatan bulan-bulan. Kadang-kadang kita sakit demam, tak tetap. Kadang-kadang kalau kita sakit demam, kalau pendapatan ada kerja kerajaan swasta, kita sakit demam seminggu pun gaji berjalan. Ni kita kerja sendiri, kita sakit demam, tak boleh bangun, tak ada gaji lah kita. Tak boleh buka kedai. Tak boleh buka kedai. Jadi pendapat saya untuk perlindungan akan datang tu, kita ambil lah benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada mereka yang berniaga ni dengan facilities yang disediakan oleh Prudential BSN Takaful tu. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada Abang Hanif di atas feedback yang Abang Hanif berikan dan jawapan-jawapan yang Abang Hanif berikan tu. Jadi untuk mereka yang sedang mencari-cari pelan hibah dan juga lain-lain termasuk medical card dan juga penyakit kritikal, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Terima kasih.